Syarikat Tuan Wow adalah transit kepada simpanan dan juga kekayaan. Tak percaya? Ni buktinya. Ni, ini. Atau anda boleh type di Google Commission Tuan Wow. So anda akan nampak testimoni. Sekiranya anda ingin menyimpan 1 gram gold bar, setiap bulan, anda hanya perlu menaja 12 orang sebulan. SIM card Bizpack yang mana fast track adalah RM50. So RM600 anda akan dapat 1 gold bar daripada fast track, right? Itu saja, 1 gold bar anda dapat. Tapi apabila anda menggunakan teori ini kepada ramai orang, 12 menaja 12 orang, 144 dan 144 orang juga membuat perkara yang sama, inilah hasilnya. Alright, so that's why saya katakan Tuan Wow bukan sekadar simpan. Dia lebih daripada itu, transit untuk simpanan dan juga kekayaan. Dapatkan SIM card Tuan Wow hari ini, mulakan proses ke arah kebebasan kewangan. Harga emas 1 gram hari ini, 2 Oktober tahun 2025, untuk public gold adalah RM568, untuk emas RM999, manakala harga emas 916/22 karat adalah sekitar RM540. Harga emas berubah setiap hari dan berbeza mengikut jenama emas serta mutu karatnya. Berikut adalah senarai harga daripada beberapa sumber untuk rujukan. Public Gold 2 Oktober tahun 2025, emas RM999, RM568 segram. Kirby Gold 2 Oktober tahun 2025, harga jualan RM568 segram. Arah New Exchange 1 Oktober tahun 2025, emas 22.8 karat RM999, RM567.72 per gram. Emas 22 karat RM916, RM547.8 per gram. Nota penting, harga emas sangat fluktuatif dan boleh berubah setiap jam mengikut harga pasaran emas dunia. Harga juga berbeza antara syarikat emas dan bergantung kepada mutu karat emas yang ditawarkan.